أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك، وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم فحبب إلينا الإيمان، وزين في قلوبنا التقوى، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كن لنا اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري،
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua orang mukmin, orang yang mengaku bahawa dia yakin dengan wujudnya Allah dan sebagainya dan pembalasannya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali kamu lalai, lupa daripada ingat pada aku sebagai Allah oleh gangguan harta benda kamu dan oleh gangguan menjaga anak bini kamu. Wa man yaf'al dzalik, mana-mana orang yang buat juga begitu, lalai pada aku asalkan dapat harta, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah sebenar-benar orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum maut. Yang kedua, hendaklah kamu berbelanja, berbelanja daripada rezeki yang aku beri pada kamu sebelum daripada mati datang menepamu. Fayaqula, ketika itu bila mati mari, mulalah bersungut, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, tolonglah kalau boleh kamu lambatkan tempoh mati aku untuk tempoh yang dekat, pendek. Fa as-saddaqa, dengan tujuan aku nak bersedekah, wa aku minas salihin, dan selain pada bersedekah aku nak jadi orang yang soleh. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah membalas balik bahawa Allah tidak akan melambat-lambatkan seorang manusia yang nak mati daripada tempoh mati bila dah sampai ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, kerana aku sebagai Allah tahu sangat dengan perangaimu, bahawa bila aku lambatkan kamu balik semula pada perangai lama. Sadaqallahu a'lam. Ayat ini ayat terakhir daripada surah Al-Munafiqun yang kita baca dalam 3-4 kali dulu. Belum daripada kita masuk dalam ayat baru, cuba ingat balik cerita yang kita baca minggu lepas, iaitu cerita orang munafik. Dan orang munafik ni orang yang bermuka-muka, iman benar pun tidak, kafir benar pun tidak. Nak beriman dia berasa bercanggah dengan nafsu dia, nak jadi kafir berasa kafir ni tak betul. Maka dia duduk tengah-tengah, dia kita panggil duduk atas pagar. Hak kita panggil atas pagar sini ni orang munafik lah. Tak kira jenis pegawai kerajaan, kau jenis tok guru, kau jenis tok haji, kau asalkan kafir pun tak, mukmin pun tak, duduk atas pagar, maka dia munafik lah. Dan dalam Quran satu surah khusus, satu bab tertentu, satu kita panggil apa satu peruntukan khas mengenai dengan orang munafik. Dan kebetulan, kita panggil kebetulan, tapi Allah Ta'ala tidak kebetulan apa. Kebetulannya zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ada orang yang munafik, orang yang duduk sekali dengan dia, kita panggil gak semayang balik punggung Nabi SAW, doa dekat tangan tak mudah lah, amin tak mudah lah.
makan nasi setalan kita panggil Nabi, tapi dia boleh jadi munafik. Dan orang itu disebut oleh ahli sejarah semua sekali Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni kalau kira learn juga ketua parti munafik. Si usaha dia, bandari dia, siapa dia, Allah alam lah. Tapi dia ni mengetuai kumpulan orang-orang yang munafik yang jadi duduk atas pagar. Dan minggu lepas kamu sebut bahawa timbul masalah buat kotak tahan hati dia, nak pendam, nak susu, nak pendam, nak susu perangai munafik dia, sekali-sekala terkeluar daripada mulut dia perkataan-perkataan yang boleh menampakkan bahawa dia ni orang munafik ataupun orang melawan Nabi pada batinnya, cuma zahirnya dia jabat salam dengan Nabi dan sebagainya. Dan hubungan hak minggu lepas iaitu tak habis cerita gitu, bila berlaku balah di antara Amos buat gitu, berlaku satu rombongan Rasulullah hala balik ke Madinah daripada satu peperangan, berhenti di satu tempat. Masa berhenti inilah masing-masing cari bekal air untuk nak minum apa semua sekali. Bila berebut air budak-budak pekerja-pekerja air ni, maka hak budak-budak hak mari Mekah ni manggil orang Mekah tolong dia. Budak-budak hak mari Madinah ni manggil orang Madinah. Yang menyebabkan timbul perkauman yang kita panggil. Bila timbul perkauman ni, siapa ke telinga Rasulullah dan juga siapa ke telinga Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni punya marahnya kerana budak-budak air ni berebut siapa ke peringkat manggil kumpulan tertentu. Maka Abdullah bin Ubay ni terkeluar daripada mulut dia hakikat sebenar, la yukhrijanna al-a'azz min al-azab, la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min al-azab. Ini perkataan keluar daripada mulut Abdullah bin Ubay dan digazet oleh Allah dalam Quran. Sampai sekarang pun kita boleh baca perkataan jahat ini. Demi Allah, kata Abdullah bin Ubay, bila puak-puak kita yang a'azzu, yang beliau-beliau yang bertaraf first class ni, VIP ni, siapa ke Madinah, maka kami, puak-puak kami hak mulia ni akan halau keluar puak-puak hina ni. Kata dia, kenapa puak-puak hak mai Mekah ni, Nabi Muhammad diri sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia ni orang-orang pendatang. Mari menupang kita di Madinah. Nyusahkan kita siapa kau pergi berebut air ni nyawa. Jadi oleh yang mikir kata dia, bila siapa ke puak-puak kita boleh siapa ke Madinah, pandailah kita buat halau keluar puak-puak pendatang dia balik semula ke Mekah. Bila siapa ke telinga Nabi perbuatan ni, ada di antara sahabat-sahabat Nabi nak kata, nak bunuh pun. Jadi benda ni nak bunuh Abdullah bin Ubay kerana terang-terang melawan Nabi ni. Dia cap Nabi ni sebagai al-adhallu, orang yang hina. Dia letak nama dia sendiri tu al-azzu, yang mulia. Menyebabkan sahabat Nabi ni nak bunuh Abdullah bin Ubay ni. Hari ni bukan cek uduh, esok lusa dia buat sabotah lain pula. Nabi-nya dengan bijaksana kepimpinan dia malah merebok berita angin ni, gusik-gusik kita panggil ni. Maka Nabi kita perintah supaya semua hak berita ni gulung naik unta masing-masing balik ke Madinah, supaya mung tak boleh dengar buah aku tak boleh dengar buah mung. Kerana zaman hari tu hak duduk tahun tu ni nak berkacak dengan orang lain tak boleh lah. Telefon tak ada, wireless tak ada, internet tak ada, tak boleh berkacak apa. Ini satu teknik yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk memadamkan berita tak molek ni. Kita khabar-khabar kita panggil. Dah pergi balik dah sapa di Madinah, dah letih kah mung buat saruk mung, aku buat saruk angin, senyap benda tu. Tetapi berita nak bunuh ni tersebar masuk pada telinga anak dia sendiri, telinga anak Abdullah bin Ubay. Anak dia pun nama Abdullah juga, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni ketua munafik. Anak dia ni mukmin habis gerai dengan Nabi. Tengok cara Tuhan buat. Poknya habis munafik, anaknya mukmin. Bila berita orang nak bunuh ayah dia ni siapa ke telinga dia, dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, hamba dengar ada orang nak bunuh ayah hamba. Kerana ayah hamba kata ke dia ni,
apa ni pokok Medina ni orang dia pokok kamu ya Rasulullah, pokok kita pokok mukmin ni pokok jahat, pokok hina. Ginilah ya Rasulullah, biar hamba sendiri bunuh. Biar hamba sendiri bunuh ayah hamba. Hamba tak datang hati tengok orang lain bunuh ayah hamba, pas duduk rata-rata gitu hamba tak boleh tengok. Nanti dia bunuh ayah hamba, pas tu tak kena gaya, hamba pula bunuh dia pula sebagai dendam. Jadi kalau tentu nak bunuh ayah hamba, biar hamba sendiri bunuh. Dia senang kata dia, biar tentu hamba sendiri bunuh dan tak ada masalah. Begitu para hadirin semua, iman bila masuk dalam hati perut manusia, dia boleh buat apa saja pun asalkan mendapat keridaan Allah dan Rasul. Cuma Nabi jawab, jadi kata dia, bal nataraffaq bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana. Nabi kata sahabat Abdullah, biarlah ayahmu tanggung dosa dia punya pasal, tapi aku dengan dia, aku nak duduk cara baik. Dia pun lama duduk jabat salam dengan aku, duduk semayang dengan aku. Dan bila timbul masalah ni, dia sendiri pun tahu dah orang pakat pecih ke dia belakang, maka insya-Allah tindakan jahat itu tidak akan berhebok. Kita bersaing dengan molek dan kita hidup dengan cara baik, tak usah bunuh-bunuhlah. Lebih-lebih lagi aku tak suka juga cerita-cerita bunuh ni. Jadi nak rayaknya bahawa apa namanya, apa ni, hak kita sini panggil timbang rasa tu betul, tapi kita sendirinya mesti kekal di atas iman. Jangan buat-buat munafik, jangan buat-buat bulu-bulu panggil apa kita panggil muka dua kita panggil. Dan sebut hari itu orang munafik ni orang yang berperangai bawa pasir. An-nafaq makna lubang bawa pasir, dan bawa pasir ni menatang yang mempunyai dua lubang masuk lain. Lepas dia buat lubang rahsia cadang mudah, dia lari bila mari kucing ke mari anyam dia tubik kat lubang lain. Orang munafik gitu juga, dia berkecek lagu lain, tipu lagu lain, cadang hidup dua buah negeri dah. Habis itu baik masuk hari ni. Selagi tinggal di samping Abdullah bin Ubay cap Nabi ni al-azallu, golongan hina, dia juga buat plan kepungan ekonomi. Lah ni kita panggil kepungan ekonomi. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Abdullah bin Ubay buat putusan, panggil orang dia, buat ucapan bahawa puak-puak kita jangan beri sebagai pertolongan pada puak-puak Muhammad ni, biar dia lapar, akhirnya dia balik kampung dia ataupun dia tak pergi ngaji dah dengan Muhammad. Ini kepungan ekonomi. Dan benda ni berlaku atas Nabi sendiri Muhammad SAW waktu beliau berada di Mekah lagi. Dan kita dengar waktu Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Mekah ni tanah air Nabi, tempat tumpah darah Nabi, mak dia, keluarga dia, semua orang Mekah belakang. Tapi orang Mekah juga termasuk mak saudara lawan Nabi sendiri. Hingga sampai Nabi terpaksa lari daripada rumah, duduk sebuah cerung. Sebuah cerung, orang panggil Syekh Ali. Syekh Ali ni waktu dulunya duduk di sebelah, kita nak kata berapa, sebelah jatuh dia Mekah ni. Dia payah kita sebut. Ada dekat dengan Baitullah lah ni dah, tapi dah ni telah kampung telah diutuh habis sama sekali, kan untuk diperbesarkan Masjid Mekah lah. Nabi duduk situ terpaksa 3 tahun. 3 tahun duduk celah bukit, kan orang Mekah sendiri pulau Nabi. Lalu orang panggil diskriminasi. Orang Mekah sendiri diskriminasi Nabi. Teruk lagi pada hak ni. Hak ni orang Amerika, cuma dia mahu pada Hamas ni, cuma dia tak beri bank-bank dunia ni buka akaun Hamas. Dia matilah Hamas, biar berapa semua sekali. Perangai yang dibuat oleh kafir Quraisy pada Nabi Muhammad di Mekah itu ditiru oleh Amerika, ditiru oleh Yahudi, oleh Israel kepada orang gerakan Islam. Apa saja gerakan Islam lah ni dicap ganas, dia ganas. Akhir sekali dia sendiri jadi ganas. Jadi 3 tahun Nabi Muhammad SAW lari sama keluarga dia, duduk di Syekh Ali. 3 tahun ni beri salam pun orang tak jawab. Kita salam ke orang pun tak jawab. Orang beri salam, nanti orang beri salam ke dia, orang tak beri salam. Jual barang kedai, barang Nabi, puak-puak Nabi jual gelang tangan kat berapa nak cari duit ke apa, tak, orang tak boleh beli.
Tu hok baik tutup akaun tu bukan Amerika buat di kafir Quraisy dulu. Jadi kafir Quraisy telah pun menjalankan dasar kepungan ekonomi ini 3 tahun ke atas Nabi kita Muhammad SAW, dan perjanjian tu bertulis dan digantung di perabung Kaabah. Orang panggil mu'allaqat. Pada anak-anak kita belajar sastra Arab, hamba sendiri belajar di India lagi, ada syair dia panggil al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat ni tulisan-tulisan yang digantung di perabung Kaabah. Lo ni orang bubuh lah peti apa safety bank apa semua, safety box apa semua sekali, barang-barang sulit orang bubuh lah peti tok di bank ataupun tok dalam bilik-bilik kebal. Kita panggil zaman hari tu bank tak ada, bilik kebal tak ada. Orang tok di perabung Kaabah kerana Kaabah tempat yang dihormati. Orang jahil sendiri pun hormat pada Kaabah kerana Kaabah ni bekas tangan tok di Nabi Ibrahim AS tak 40,000 tahun lagi. Barang yang cukup antik sampai sekarang pun orang Islam, orang tak Islam hormat pada Kaabah. Jadi gato ni di perabung Kaabah terkedai Allah Ta'ala ni, apa nama ni, anak-anak pergi kerik makan. Anak-anak tu pergi kerik makan surat tu yang menyebabkan perjanjian pulau Nabi Muhammad, diskriminasi Nabi Muhammad tu hilang. Maka barulah Nabi Muhammad boleh keluar. Jadi kepungan ekonomi ni bukan kerja baru. Kafir Mekah buat dah ke Nabi kita Muhammad waktu di Mekah, dan Abdullah bin Ubay buat juga. La tunfiqu ni untuk mengulangi cerita kepungan ekonomi. Dan sekarang ni pun mana-mana orang yang bergerak atas dasar Islam kepung juga, tak beri subsidi, buang kerja. Ni semua ni cerita larian semasa kafir Quraisy hari itu lagi menurun sampai ke lepas kiamat benda ni akan berlaku, supaya pejuang Islam yang ada semua boleh pahala semua. Dia dapat dosa tiap-tiap minit. Orang pejuang Islam hak lawan kepungan ekonomi ni akan dapat pahala tiap-tiap minit. Dan minggu ni lah 12 hari bulan 13 buat di stadium. Buat di stadium 13 hari bulan. Kita beri pemalan di stadium 13 hari bulan, hari Ahad malam untuk sembahyang sembahyang maghrib. Lepas tu ada ucapan daripada orang luar negeri, daripada Palestin, daripada Hamas, daripada apa ni ada keluar ini 13/8 menentang kezaliman Israel dan sekutu-sekutunya bersama wakil Hamas pun ada, wakil Palestin pun ada, dan orang lain pun ada di stadium kita di Kota Baru. Itulah mari beramai-ramai ajak pelaku kecil besar tua muda, Cina, Hindu, Siam bawa mari belakang. Kerana zalim bukan atau Islam mati, dia mati belakang, mukobah mati. Mari ramai terpakat doa, ada bawa duit sama hari yang masuk tabung, insya-Allah kita. Baiklah, kita masuk cerita hari ini pula. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Akhir sekali Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang mukmin. Hak mun jadi kafir mun punya pasal, mun jadi munafik mun punya pasal. Hak aku nak kira ni dengan orang mukmin. Tak kira mun ni Arab, kau Melayu, kau Siam, Boyan, kau Cina, Cepa, kau mana boleh main dengan aku ni, dengan aku nak bayar. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali melalaikan kamu oleh harta benda kamu, dan juga jangan melalaikan kamu oleh anak pinak kamu daripada ingat pada Allah. Jangan lalai. Lalai ni kita kampung panggil nganuk. Orang kata panggil nganuk. Duduk comong atas gerai, comong buah kedai kopi, siapa kau lembu pada aku kekek, siapa kau semak punya kecut habis tak cedung, kan nganuk tak ada. Atas dunia kita duduk atas dunia, lelah ni kita duduk congak angut ni, tu dunia apa alam, kita kena ingat bahawa kita ada target. Target ni lah setengah orang dia buat sendiri, setengah orang bumi dia tidak buat sendiri, dia suruh pada Ta'ala. Ya Allah, itu aku mu buat aku, apa target, apa tujuan? Allah Ta'ala sebut yang tujuannya ialah zikrullah. Sekali-sekala dia sebut zikrullah supaya ayat ni, dan sekali-sekala dia rubah perkataan, dia panggil ya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik jin baik manusia, bukan main-main aku buat, ada target dia. Target dia ya'budun, supaya orang jadi koli aku, ikut aku suruh berapa kena buat belakang, dan ikut aku larang berapa kena berhenti belakang. Ni target aku. Jadi sama ada kita nak kata target hidup kita ni liya'budun
atau zikrullah boleh berlaku. Yang pentingnya Tuhan kaya aku buatmu manusia tujuanmu ingat kat aku. Ingat kat aku ni ingat halal haram, sunat makruh, syurga neraka, dosa pahala, soal dalam kubur, azab kubur. Ni semua ni termasuk di bawah zikrullah. Ingat pada Allah. Bukan ngati Allah, Allah saja dak. Allah tu satu daripada cara zikrullah. Tapi zikrullah sebenarnya ialah zikir dengan kalbu, kita panggil ingat dosa pahala dia, nikmat dia, Allah anak dia, syurga dia, neraka dia. Dan ingat juga dengan lidah kita menyebut. Hak sebut Allah, Allah la ilaha illallah tu sebut dengan lidah. Dan yang ketiganya ingat juga dengan anggota. Kaki aku hari nak pergi lakuan. Hari ni hari Jumaat. Nak pergi patah pun boleh, nak pergi tempat ngajar pun boleh, nak pergi tempat ngaji pun boleh, nak pergi tempat menegur pun boleh. Kaki aku, kaki kita, mata kita, tangan kita, hati perut kita kena guna sepenuh mengikut apa yang Tuhan no. Tuhan buat kaki untuk berjalan dan lagi lakuan. Tuhan buat tangan untuk menulis, untuk memegang, untuk memakuh, nak pakuh gapo, nak tulis gapo, nak jamuh gapo, ingat. Tuhan buat mata untuk menengok, tengok ala siapa dia, ingat hak mana halal, hak mana haram. Tuhan buat otak untuk mikir, nak mikir hak lagu mana, mikir hak aku nak, kau mikir hak Tuhan nak. Tuhan nak fikir hak Tuhan nak menego. Hari-hari Jumaat begini ramai, Tuhan nak menego, jual kaca butir, kau jual kain, kau jual berapa, mengikut apa peraturan yang dibuat oleh pihak MPKB, kita boleh cari rezeki hari ni, asalkan rezeki itu serupa hak Tuhan nak. Jangan kira nak apa seluk poket orang, jangan dia kira nak berapa bank orang apa semua sekali itu boleh fikir juga, tapi tidak lagu tu Tuhan nak. Kalau buat juga orang panggil tidak ingat pada Allah. Kalau buat benda-benda halal ni barulah kita nak zikrullah. Oleh yang demikian Tuhan yang ada dua perkara yang menjadi halangan besar daripada manusia ingat kat aku, iaitu al-malu wal aulad. Kih cari harta dan kih nak jaga anak pinak, nak jaga rumah tangga kita pakai. Ni yang buahnya. Atas dunia ni dua ni yang menjadi gangguan kita. Kalau kita pandai benda ni tidak jadi gangguan, kalau kita pandai akan jadi ganggu kita pak mati. Cari harta. Islam tidak larang sikit abuk nak cari harta. Cuma jadi syarat jangan lalai pada hukum itu. Islam tidak larang sikit abuk nak jaga anak, nak jaga bini, nak buat rumah sama mana, kereta sama mana, tak larang sikit abuk. Asalkan tidak lalai daripada ingat pada aku. Ni yang benar. Satu masa hari tu orang pakat tak cari harta banyak, tanah pisang pada duduk saja, peru kambing biru 3 ekor pada duduk saja, peru ayam 4-5 ekor pada duduk saja. Pada duduk saja ni perkataan yang biasa keluar daripada mulut kita zaman hari tu, paling pertama itu yang menyebabkan kita hidup ni hidup boleh makan je. Kenapa buat kerja ni pada duduk saja. Ni perkataan ni siapa dia ajar wallah alam. Tapi kata-kata orangnya kerana salah faham kita dari segi ajaran zuhud. Zuhud makna benci ke dunia. Memang zuhud ni ada sebutan dia dalam kitab tasawuf. Kita diminta zuhud. Az-zuhdu wal qana'ah. Zuhud makna benci ke dunia. Kita faham dunia ni ialah harta. Harta ialah dunia. Dengan sebab tu guru duk ajar, tu aji, tu ajar, tubuh pun duk ajarnya. Kita kena zuhud, Maka zuhud arti benci ke dunia, maka kita kena benci ke dunia. Benci ke dunia artinya benci ke harta. Maka buat kerja pun bobo boleh. Pada duduk saja buat kerja. Bimbang takut jadi banyak, nampak kita tidak benci ke dunia. Para ini semua dunia lawan di akhirat. Dunia lawan di akhirat. Dunia ni bukan orang Melayu sebut. Bahasa Arab, bahasa agama. Jadi bila dunia akhirat ni bahasa agama, maka kita kena rujuk balik kepada Tuhan punya agama. Tuhan punya agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allah Taala. Betul ke Nabi Muhammad larang sahabat dia cari harta? Tak betul cari harta. Apa harta hak Tuhan buat nak risau? Harta hak Tuhan buat atas dunia ni dengan bermacam-macam sumbernya nak risau pun dia kalau tidak manusia cari. Bahkan kalau tidak orang Islam cari. Oleh demikian, benci ke dunia, benci ke harta yang berkisar setakat dunia je, tak sampai ke akhirat. Itu dia hak benda. Harta walau 5 sen pun kalau tak sampai ke akhirat, maka 5 sen ni orang panggil dunia. 1 juta pun kalau sampai ke akhirat, maka 1 juta orang tak dipanggil dunia. Dunia akhirat bagai tolong. Cumanya cara, teknik lain-lain. Ambo ngajarin, adik kakak mari duk cuma hari ni. Boleh jadi akhirat, jadi dunia. Kalau abang ngajar ni bertujuan nak sebar ilmu Allah Ta'ala, dan Tuhan beri kat aku ilmu enggak, aku nak sebar, maka jadi akhirat.
Kalau abang mengajar dengan tujuan nak ngepeng orang supaya undi abang kata sekat tu je, maka boleh sekat tu je lah. Ingat balik cerita supaya kita boleh mikir panjang. Waktu Nabi kita hijrah daripada Mekah, dua beranak dengan tua dia ya, Sina Abu Bakar, siapa ke Medina. Maka ramai orang lain tu juga daripada Mekah ke Medina. Dan belum pada tu orang Madah, orang tinggal Mekah pergi ke Medina. Siapa asalnya? Dan ramai-ramai orang pergi ke Medina tu, ada bahasa nakal sikit, dia pergi hanya tunai lebih besar tunai daripada Nabi Muhammad SAW. Dia benda ni siapa ke telinga orang? Nanti tahu manusia. Ya Rasulullah, puak-puak kita orang main Medina, suku galuh ni ada orang yang mari tidak kerana Allah dan Rasul, tapi kerana imra'atin yang kihuha au dunia. Dia mai kerana orang tino kita panggil tu tino ni, saya kau tino, cinta kau tino, gila kau tino, I love you. Kau pergi ke Medina. Siapa kena telinga Nabi buat ucapan. Dan ucapan Nabi berbentuk dasar. Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana ila Allah wa rasulih fahjratu ila Allah wa rasulih. Faman kana ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahjratu ila ma hajara ilaih. Nabi kata kerja buat manusia ni ikut niat. Kerja buat kita ni ikut niat. Hati perut kita ni raja. Kaki tangan ni bala tentera, kata orang tua. Kita jari sebut. Hati perut manusia ni adalah raja. Kaki tangan, mulut lidah ni bala tentera yang melaksanakan kerja hati. Oleh itu, mana-mana orang yang bekerja, niat, mana-mana orang hijrah sekali dengan aku ni untuk Allah dan Rasul, maka hijrah dia ialah Allah, untuk Allah dan Rasul. Tapi mana-mana orang hijrah serupa, tinggal bekas serupa, tapi di dunia yusibuha, kerana dunia yang dia dapat, awal imra'atin tazawwajuha, atau kerana perempuan yang dia akan kahwin, fahjratu ila ma hajara, maka hijrah dia boleh sekata ya. Akhirat tak ada. Jadi sama ada hijrah kau, sama ada mengaji kau, mengajar kau, makoh kau, gapo lagi, jadi wakil kau, jadi DO kau, jadi raja kau, jadi gawar DO, gapo pun kita kena ingat bahawa kita duduk tabah mi Tuhan. Tak boleh buat pandai-pandai, undang-undang terbuat pandai pun tak jadi kerja. Jadi bila kita duduk sini, ingat molek, sebagai kerja buat aku mesti kerana Allah. Lagu mana kerana Allah? Turut ajaran Nabi. Kerana Allah ni kita nak rekod sendiri tak boleh. Kerana kita tak tahu gapo Allah tak nak tengok, tak boleh nak dengar, tak boleh. Yang boleh reti kerja Allah ni Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah tiap-tiap masa ni ada semua Nabi Muhammad, belum pada Nabi Muhammad, Nabi Isa, sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, belum berapa ratus ribu juta Nabi di muka dunia ni. Kerana sengaja Allah Ta'ala tahu kalau aku tak kira Nabi, orang nak reti apa benda ni, benda ghaibiyat, benda gaib. Jadi oleh yang demikian, balik pada ayat, cari harta tidak dilarang. Syaratnya jangan lupa zikrullah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sekali-kali usaha kamu cari harta, nego, nyapu, laut, darat untuk cari harta ni, jangan sampai kau kamu terlupa ingat pada aku. Ingat hukum aku, ingat nasihat aku, ingat perman aku, ingat sabda Nabi aku. Begitu juga nak jaga rumah tangga. Nak jaga rumah tangga, sama ada kita nak rumah besar, rumah kecil, nak kereta besar, tak ada masalah, itu hak kita. Tapi ingat, jangan canggah peraturan Tuhan. Jangan lalai daripada ingat kepada Allah. Orang buat rumah comel-comel, setengah orang tu buat rumah kecil-kecil, dah serah pada dia. Dia mau piti banyak, buat rumah comel. Kawan tak ada piti, buat rumah kecil. Tapi dia mau buat rumah besar sampai ke but yang tak bayar, ni orang panggil lupa itu. Buat rumah besar, hutang bayar, tapi orang nak pergi ke rumah nak minta test cawan pun tak boleh. Kerana kucing ni barang automatik belakang. Lepas tu dia nak usul pahlawan nak rumah demo. Rumah demo ni kadang-kadang mati hospital, tak mati di rumah, mati di hospital. Jadi apa nama ulihan demikian, sebagai gerak kerja kita, makan, minum, harta gapo, la tulhikum. Jangan menyebab kamu lalai azikrillah daripada ingat pada Allah. Sama ada mu nak ngatik buat sebeh ke, tak sebab orang sebeh ke, tapi pala mengingat semua hukum Allah Ta'ala, lidah sebut semua nama Allah, dan kaki tangan gerak semua mengikut ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Ini kata putus. Ini bukan perintah daripada kerajaan, bukan keluar daripada syarikat, tapi keluar daripada Allah. Kalau kerajaan buat kita boleh ubah,
Orang nak buat jambatan belok Singapura tu boleh ubah, tak apa. Buat kajian yang nak buat. Kita nak buat syarikat kita nak lantik tu kadang-kadang kita kata tak ada, tak boleh nak buat. Ada tak ada, orang tak ada. Tak ada apa. Tapi bila Tuhan kata sekarang, tak ada orang boleh ubah suai. Tak ada orang boleh itu dan ini. Jadi sekarang Tuhan buat peraturannya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dan Tuhan tahu dah benda ni berat. Dan sebab tu dia ayat kat orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia tak kata ya ayyuhan nas, hei orang tu. Ya ayyuhan nas dak. Kerana orang ni ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang kafir. Wayak apa? Baik wayak orang tertentu, iaitu orang mukmin. Jadi kalau kita berasa nak jadi mukmin, kita masuk nama kita atau masuk lain kita ni dalam lain mukmin. Tu dia. Dia mana orang tak mau jadi mukmin? Kerana kita belah mana kaya, belah mana kafir, belah mana nelai pun tak sudah nak mati, tak sudah depan syurga neraka. Jadi pada diri dengan keadaan kafir, pada munafik, bagi yang keadaan mukmin. Kalau orang mukmin lain boleh buat, maka kenapa aku tak boleh buat juga? Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Dan mana-mana orang yang buat juga hak benda aku larang tu, maka itulah orang rugi. Kadang-kadang kita ni nak pergi banyak. Pergi hari Jumaat begini kita pergi semaya Jumaat, kita buka gerai tempat orang duduk kena patah. Tak kira semaya Jumaat ke berapa. Boleh dah piti. Tapi hak boleh piti lagu ni rugi. Pada orang hak mikir pendek dia kata ni lah untungnya. Kerana orang lain tutup belakang kedai, pergi surau belakang, pergi masjid belakang tinggal semaya. Aku dah boleh piti aku banyak. Seronok dia. Itu fikiran kita. Allah Taala kata dak merugi. Kerana pitihmu duit walaupun banyak sekalipun buat lagu mana bila depan aku akhirat ni. Nak pitih aku, ya Allah itu aku tolonglah tebuh. Terus masuk aku ambil pitih. Aku buat apa pitihmu? Sebab tu pun ikut mana pun walau duit mu banyak sekalipun kau tak kena kerana aku merugi. Kerana wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta yang ada pada manusia tidak boleh tolong sikit pun bila taradda, bila menyukul dalam kubur. Bila menyukul dalam kubur, tersungkur dalam kubur, ketika tu harta nak tolongmu, nak pasang loya, nak berapa, tak berlaku sikit apa. Jadi kira-kira rugi suati dah. Fikir dua lapis gitu kat baru nampak. Hak tu yang kata tu betul, duduk tangan dia berlaku. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Baik. Bila harta tidak dilarang cari, asalkan jangan lalai. Buat benda apa harta? Harta bila boleh kita nego ko tani ko apa, bila boleh kita buat lagu mana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Naklah kamu belanja daripada rezeki yang aku beri kebun tu belum pada mati menerpa masuk umurmu. Ada dua tiga perkara dalam ayat. Pertamanya Tuhan sendiri dia kata manusia rezeki hak boleh kemung tu walaupun mu kata duit aku ni harta aku, hak aku boleh hak mu cari melalui menoreh kau, bawa teksi kau, makan gaji kau, dapat allowance kau. Mu makan gaji kan apa? Melalui apa? Melalui matamu menulis, tanganmu matamu menengok baik, tanganmu menulis, kakimu pergi buku ikut laci, kakimu telefon, akak telefon dengan telinganya kamu guna untuk telefon dengan orang lain, maka boleh duit. Telinga hak palamu hak siapa dia buat? Tangan hak mu akak telefon hak siapa dia buat? Mulut hak mulutmu siapa dia buat? Otak lah palamu segenggam siapa dia buat? Aku, bila aku tak sudah dengan aku dah. Banyak mana rezeki hak boleh kemu tu melalui infrastruktur aku. Kemudahan asasi. Mulut, mata, telinga ni kemudahan asasi, infra kita panggil. Dan kajian dia sebut saya buat, kajian saya buat infra. Apa ni? Kemudahan asasi, jalan, jambatan, longkang, sekolah, hospital. Kajian kata, ini kemudahannya saya buat. Kajian kita, kajian mana-mana sekalipun. Tuhan kata, hak membuat jalan-jalan tu, batu mana? Membuat batu kau buat ya? Batu aku buat dah. Bumi hak musadak tu aku buat dah. Minyak tah hak you tu aku buat dah. Jadi kira-kiranya mu ni hanya proses benda hak aku buat dah. Dengan sebab tu razaqna tu kena ingat, wa anfiqu mimma razaqna. Naklah kamu belanja daripada rezeki hak aku beri kamu. Bila rezeki hak tanganmu hak aku, maka bila aku suruh
mu kena buatlah muka barang aku. Mu ni hanya pengurus. Banyak mana manusia di muka ini pengurus manajer Allah Ta'ala. Sebagaimana manajer sebuah syarikat tu bila disuruh oleh bot, oleh jawatan kuasa bot dia tu suruh, maka manajer kena buat. Apa arti dia manajer? Dia lawan bot, tak ada arti. Jadi kita semua ni manajer Allah. Sebab itulah apa yang khalifah Allah. Kita manusia ni Melayu baik, Cina baik, India baik, Arab baik, orang Mekah baik, orang Kota Baru baik, orang Kuala Lumpur baik, semuanya pengurus Allah. Mana-mana orang mukmin, maka orang ni pengurus yang setia. Mana-mana orang munafik dan kafir, orang ni khianat. Pengurus tapi khianat pada syarikat. Itu dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Yang pertamanya, rezeki hak duk tanganmu tu aku beri dengan melalui titik peluhmu. Yang keduanya, bila boleh kamu, hendaklah kamu anfiqu, belanja. Belanja ni bukan belanja untuk kita dah, belanja untuk kita pun. Bila kita, sebab tu bila kita belanja, beli nasi, beli beras, makan, kita niat benda ni kita makan bismillah. Makan nak jamu pinggan bismillah. Kerana jamu-jamu dengan tangan. Kalau tangan tak ada, Tuhan tak buat, kita nak buat lagu mana? Makan dengan mulut. Kalau Tuhan mulut kita tak gerakkan, aksiden ke apa, kita nak buat lagu mana? Nak telan nasi, telan dengan lekuk buat Tuhan buat dah. Bukan doktor buat, bukan mokpok kita buat, bukan tuk bidan buat. Ini sebab tu bismillah. Biar ada semua bismillah. Bismillah. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak bangun, nak jamu pinggan, nak pegang steering kereta, nak buka pintu kereta, nak masuk pejabat. Bismillah. Supaya ada semua dalam kepala kita bahawa Allah tu menjadi segala-galanya. Aku ni urus kerja-kerja dia. Ini cara lagu tu. Kalau Tuhan suruh infak, menderma pun, belanja pun, kita tidak akan kedekut lagu mana harta orang. Kalau seorang manajer kedekut nak buat tubik duit syarikat, sedangkan bot dah lulus dah juta, saya nak tubik sejuta, saya yang buat dengan hanya manajer, bot yang menentukan apa ni kerja, keluar duit tak keluar duitnya. Jadi kalau kita duduk atas dasar kita ni pengurus manajer Allah Ta'ala, tak ada berasa malah, tak ada berasa apa, selagi kita Tuhan beri rezeki, beri omong, beri keseni tu yang boleh bergerak malah, insya-Allah kita akan jadi manajer Allah yang setia dengan Allah. Akhirat kelak dijanji dengan syurga. Dan janji bukan kerajaan janji, bukan syarikat janji, Allah janji. Kalau kerajaan janji, boleh jadi dia kata duit tak ada tahun ni, divisi apa semua sekali tahun depan, tak apa bukan kerajaan. Tapi bila Allah Ta'ala dia tak ada divisi, tak ada benda, tak ada dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak ada juga, tidak Tuhan, cari Tuhan lain kita. Timbul sagi dua gege cakap murtad. Dia ni timbul masalah ina joy. Dan ucapan dia diberi Datuk Mufti Perak ni, patut tuan-tuan semua perhati. Surat khabar kita ada siar dalam 3 hari baru ni, tu perhati mulai. Apa orang jadi murtad? Jawabnya kan jahil. Jadi bahasa hak turun dia ni, betulan orang Perak Lina Joy ni, betulan mengikut laporan siapa kamunya, dia ni aksiden dengan kebuah kereta, duit tak ada kerana ayah dia mati kecil lagi. Jadi duit tak ada, seorang Hindu pergi tolong beki kereta, dia tolong atas kereta, atas punya atas, baik punya baik, akhirnya I love you, kahwin. Dia nak boleh kahwin dengan Hindu tu kena masuk agama Hindu. Ni riuh sebuah negara lah ni, riuh. Dia sehingga sampai hari ni benda lagu tu pun kajian tak dia buat apa. Kita pun heran juga. Nak kata heran pun tak juga. Moga kajian tidak jaga Islam, jaga Melayu. Hak jaga Melayu lain, jaga Islam lain. Patutnya kita ni tak jaga Melayu, jaga Islam. Bila jaga Islam tu terjaga sendiri, Melayu, Cina terjaga habis ni. Pokok menyam terjaga sendiri kena jaga Islam, kerana Islam ni cukup lengkap, mukammal, komprehensif. Tapi dah kita berasa pandai pada Tuhan, kita berasa nilai pada Tuhan, apa boleh buat? Nak kata apa boleh buat tak kena juga. Ambil salah tubik tak apa boleh buat. Sepatut tak boleh kata apa boleh buat, nampak budak lemah. Mana ada manusia hak tak boleh buat. Tak boleh buat begitu, kena buat begini, tak boleh buat begitu, kena buat begini. Air hak lembek otak bila turun ke bombing tu, dia turun nak turun lah ke bawah tu, sakut di batu sini, dia gilah lain. Sakut situ dia pusing lah lain. Papanya korek batu, kalau tolok batu turun bawah. Air hak lembek otak pandai ikhtiar tu daripada bukit Pak Sungai, cari jalan jumpa dia. Sungai tu kalau kita duduk tak apa tu belok belakang sepaulah teduh. Kenapa belok? Kerana belok tu bila dia pergi tempat tu temukan batu, dia lagi lah lain. Pak tak ada batu juga dia cari. Jadi setara air dia otak boleh erti apa laut nah, pucuk langit. Ini kita manusia ada akal. Mana tak boleh ikhtiar.
Biar tentu kita ni jaga Allah, zikrullah. Dalam politik, zikrullah. Dalam ekonomi, zikrullah. Dalam apa? Kerana punca segala-galanya ialah Allah. Orang panggil musabbibul asbab atau disebut al-khaliq. Orang murtad ni orang tak aja dengar. Boleh ayah dia pun tak dengar, mak dia pun tak dengar. Maka sumber pertama ilmu pada budak kecil daripada ibu bapa ni, ibu bapa sendiri tak beri, ini masalah. Sebab tu Nabi wayak bila nak bini tak sepilih hak comel, tak sepilih hak kaya, tak sepilih hak orang besar, pilih orangnya beragama. Kerana beragama dia boleh turun ilmu dia tu pada anak cucu apa semua sekali. Kita dah sibuk hak comel, tak comel beli lecu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahad. Hendaklah kamu infak derma daripada rezeki aku beri kamu ni belum pada mati, belum pada mari mati. Tengok cara Tuhan wayak tu kita pun berasa betul. Mat sebarang kerja atas dunia ni jangan dia mati. Di bega-bega jalan tu MPKB tulis label irtanim khamsan qabla khamsin. Tuan-tuan semua boleh tiru benda ni, buat label benda ni kapung tak kapung-kapung. Irtanim khamsan qabla khamsin. Naklah kamu bubuk 5 perkara ni belum pada mari 5 perkara lain. Satu daripada 5 ialah hayataka qabla mautik. Rebuk ketika kamu hidup ni jangan dia mati. Hak 4 perkara cari sendiri lah. Rebuk ketika hidup jangan dia mati. Kerana hidup baik mati baik luar daripada kerja manusia. Ambo hidup, adik kakak hidup luar daripada kerja kita. Tahu-tahu kita ni beranak. Bukan tok bidan, bukan mokpok beri nyawa, dak. Dalam kita duduk dalam perut pun jadi kaki tangan tidak ikhtiar tok bidan dak. Tidak ikhtiar doktor, tidak ikhtiar mokpok. Benar pemberian Allah. Pas apabila kita duduk atas dunia ni tak tahu. Di pagi ni kita duduk congak ni. Nak mati pun tak tahu. Adik kakak dulu ke, ambo dulu ke, adik kakak ambo dulu ke, tahu tak tahu. Jadi belum pada mati mari infak derma dulu. Kerana fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ni Tuhan wayak orang dekat nak mati. Duduk layan dia biar dia kalau sudah. Kita sebab kita tak mati lagi, maka kita tak boleh tahu benda apa hati perut kita bila dekat nak mati. Orang yang dekat nak mati ni Tuhan tolong wayak pada kita. Hei manusia, pada orang yang dekat nak mati, aku nak wayak kamu berapa dia orang nak mati ni kata. Satu daripada ialah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini Allah Ta'ala tolong wayak pada kita cara orang nak mati minta maaf dengan Tuhan. Ya Allah, Tuhan aku tolong panjang umur aku sendiri. Waktu dia hidup ni tak minta pun nak panjang umur, muka dia berasa dia hidup itu mati. Tapi bila dekat nak mati sebab sekok gitu begini baru dia berasa nak mati dah aku ni. Lepas tu tak ada orang lain boleh beri nyawa, sambung nyawa daripada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hei Tuhan hok peru aku. Dia tak kata ya Allah, dia kata Rabbi. Ya Allah lain, ya Rabbi lain. Ya Rabbi hei Tuhan hok peru aku. Ya Allah itu aku peru aku lama ke apa tak panjang lagi peru panjang gila. Laula akhartani, laula kalimah laula dalam bahasa Arab dia panggil lil. Ada bahasa Arab dia panggil nahwu Arab, grammar Arab dia panggil tahdid wal mana pujuklah. Laula ni untuk pujuk. Pujuk Tuhan mintalah pelambat sikit umur aku ni fa asaddaq untuk aku nak sedekah. Belum waktu kita tak mati lagi ni tak fikir nak sedekah. Nak sedekah buat apa? Nak beli 10 rial, nak beli sekian payah. Jadi dia mau nak cari, dia mau nak duit sekian cari sendirilah. Kawan cari juga. Itu perasaan kita waktu kita segar balik. Tapi bila dekat nak mati, kita pula tawar nak sedekah. Tak ada Tuhan suruh lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asdaqtu. Tolonglah Tuhan pelambat umur aku biar sikit ya. Seminit ke 2 minit ke payah aku boleh sedekah. Buat aku minas salihin. Pas pada sedekah tu aku janji nak jadi orang soleh. Nak kecek berjuru, nak berniaga berjuru, nak politik berjuru, nak berumah tangga berjuru. Kalau lelaki nak jadi suami yang berjuru, hak puan nak jadi isteri yang berjuru, kalau anak-anak nak jadi keluarga yang berjuru, kalau pegawai kerajaan jadi pegawai yang berjuru, kalau orang politik juga berjuru. Aku soleh makna orang berjuru lah,
Allah kata panggil berjuru. Fa as-saddaqa, minta panjang sikit umur aku biar dah aku sedekah. Hak patut dalam bank aku nak keluar cek dah. Hak patut ada banyak aku nak memanggil, nak jam, nak sedekah, nak berapa, nak buat umur yatim, nak bagi getok, nak bagi jalan, mudah-mudahan orang panggil peran aku nak buat belaka. Tuhan jawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Walan yuakhirallah. Ya Muhammad royak kat orang. Allah Taala tidak akan lambatkan tipu manusia bila sampai ajal. Aku ni bukan budakmu ikut suruh buat belakang dah. Aku ni Allah Maha Kuasa. Dah aku beri dah kamu. Awalam nu'ammirkum ma tazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Ada ayat lain sebut, bukankah aku beri pada umummu, aku beri pada umum sama panjang dengan umur lain hak berjuru. Hak orang berjuru syurga, duduk syurga cuma bukan 1000 tahun. Sama panjang dengan umummu. 50 tahun. Dia tu pun 50 tahun. Apa dia tu berjuru? Muda kenapa? Allah Tuhan, kalau kita duduk sini dengan orang jemaah mengingat cerita tadi dah. Abdullah bin Ubay sebagai bapa jadi munafik. Abdullah anak dia, nama anak dia Abdullah ya, jadi mukmin. Abu Bakar kawan rapat dengan Abu Jahal. Abu Jahal jadi lawan Nabi. Abu Bakar tak setia ke Nabi. Jadi inilah benda orang panggil hidayah. Jadi artinya uri itu kena duduk tangan Tuhan. Kita kena yakin 100% bahawa kuasa tangan Allah Taala. Kita hanya je buat. Apa nama? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap seorang manusia diberi peluang mudah untuk tujuan asal dia buat. A Tuhan buat, B pun Tuhan buat. A masuk neraka, B masuk neraka. Tapi ikhtiar kena buat. Baki lagi ikhtiar tu kita perhati. Aku ni maya cukup kodok, kalau maya cukup jemaah kodok, kita perhati kita boleh beki. Hak mana tak semaya beki dia jadi semaya. Hak mana semaya tu hak tak jemaah beki dia jadi jemaah. Ni ulala ni bulan Rajab. Hari ni hari 17 Rajab. 17 Rajab nak kata orang malam Isra Mi'raj. Malam ni Nabi naik ke langit. Kata setengah orang 27. Jadi bulan ni bulan haram Muhammad sebut dah. Bulan ni bagi al-ashhur hurum. Bulan haram 4 bulan dalam setahun. Sengaja Tuhan rancang 4 bulan dalam setahun untuk manusia jadi berjuru. Apa nama, tok guru, tok lebah, cikgu, peniaga, ahli seni, ahli budaya, ahli apa pun dalam 4 bulan ni kira juga supaya jadi berjuru, mudah-mudahan terbawa-bawa pada bulan-bulan lain, 8 bulan lagi. Jadi hari ni kita mikir bahawa satu daripada kuasa kita hanya ikhtiar. Allah yang menentu. Oleh yang demikian kita boleh esok sikit-sikit, ganjak sikit-sikit keadaan kita, kecek ke menego ke politik ke berapa, kita betul sikit-sikit supaya akhirnya bila Tuhan tengok kita nak sungguh kalau ke syurga dia beri. Dan depan kita surah baru kita nak baca ni surah As-Saff. Surah As-Saff disebut falamma zahu azaghallahu qulubahum. Bila manusia ni sengit Allah ke neraka, aku pun tolak Allah ke neraka. Manusia dulu sengit diri dia, maka aku pun sengit sangat aku tolak dia. Hak mana sengit ke syurga aku tolak ke syurga. Hak mana sengit Allah ke neraka, dah mesti zahu, mesti sengit dirimu. Kecek cara ahli neraka, mikir cara ahli neraka, menego cara ahli neraka, politik cara ahli neraka, dan nak sangat neraka ambil dirilah. Aku beri Nabi, aku beri Quran, aku beri otak. Supaya otak tu berisi molek, aku beri mata, aku beri telinga. Selalu orang untuk isi otak. Cukup dekat. Hak sebelum aku tak ada cuai sikit abu. Alik mana boleh manusia. Kalau mu jadi batu tak apa lah. Dia tu batu, kayu batu menatan tak ada apa. Akhirat kelak menatan tak ada apa. Aku tak boleh syurga neraka, aku mati senyap gitu kan. Masuk manusia masuk syurga nerakanya. Menatan lemu kobaya ti hodok sodok hodok tanduk-tanduknya ni. Besar masalah tak ada apa. Kita ni orang. Batu hak mengelpak tersebut dalam ujung surah Am-Maitasah. Apa ni ya wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ujung ayat surah Am-Maitasah ni orang kafir kata Allah Tuhan kalau mu jadi tanah atas dunia itu, atas dunia mu tidak jadi orang, aku jadi tanah muju. Waktu jadi orang bahasa mu jadi orang. Akhirat kelak bahasa mu jadi tanah. Atas dunia ni kalau kata
aku sopoh jadi tanoko. Marah lalu. Kita orang Melayu ni ada buah tu aku sopoh menjadi tanoko. Orang yang dia panggil apa ni? Maki manakarke, maki tengku maringin maki curga. Gitulah aku nak buat lalak. Aku nak sopoh menjadi lalak. Itu style orang dia. Orang Melayu kata jadi tanoko. Kita tak sejadi tanah. Kalau jadi tanah kat orang berok tak kita, orang jejak tak pala kita apa, orang cakur, orang tebuk, orang gerudi apa semua tadi. Kalau jadi tanah. Atas dia tak sejadi tanah jadi orang, tapi akhirat pula nak jadi tanah pula. Kerana kalau jadi tanah tak masuk syurga neraka senang tak ada apa. Tapi kalau jadi orang masuk neraka, masuk syurga susahnya. Jadi lala ni kita jadi orang yang tak jadi tanah, kita usaha supaya kita ni orang sepenuhnya. Orang sebagai rancangan Allah SWT, tidak sebagai rancangan kita sendiri. Inilah benda hak Tuhan ajar, tidak hak kerajaan ajar, tidak hak manajer ajar, tidak hak saya ajar, tapi Allah Taala sebagai tukang dia buat kita, dia ajar lagu tu. Jangan jadi kita nak buat betul ni dekat nak mati minta Tuhan panjangmu. Jangan. Dia kemudian hampir ku mazakna aku minta yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqa wa lan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha. Tuhan tidak akan pelewat, tidak akan lambatkan ajal manusia bila sampai ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Kerana Allah Tuhan kata aku reti benar perangai orang. Hak dekat nak mati itu dia bobak, dia berdoa maya ajab gapo aku pun hidup mula, aku segan mula. Tak bayar pula. Kedekut pula, tak bayar hutang orang pula. Jadi sampai bila nak tipu aku? Tuhan kata aku berhenti juga pakai nak mulia. Jadi Tuhan kata dak, bila umur mu siapa mai ajak kau ubat kau berapa doktor kau japi kau berapa tak ada apa. Seperti sekata dia sallallahu alaihi wasallam. Doa maaf biasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رؤوف يا ديان انفعنا منك من نعمة الخير إنك على كل شيء قدير. Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang kamu yang membuat manusia. Allah yang menjaga hati perut manusia. Tolong lembutkan hati menteri keselamatan dalam negeri supaya mereka lembutkan hati perut dia, lepas Ani Adli bin Abdul Aziz daripada tahanan ISA. Sama dia lepas tu tak bawa ke mahkamah. Jangan pandai-pandai hinakan hamba-Mu seorang namanya Adli dalam ISA, tak tahu kerana sebab apa. Allahumma inna ibadaka wa ima'aka fi Palestin وفي العراق وفي لبنان قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. اللهم فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والإنجليز المتجبرين على نحورهم. اللهم أحصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, itu aku minta selamatkan pejuang-pejuang Islam yang melawan Yahudi dan minta musnahkan Yahudi dan sekutu-sekutunya, termasuk golongan Amerika, Inggris dan sebagainya. Kamu musnahkan. Kami semua ni hamba-Mu. Bagaimana kamu tolong hamba-hamba lain, tolonglah kami kerana kami pun hamba kamu. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.